Assalamualaikum semua, bertemu kembali ya di channel saya Hamsiah Misha. Pada hari ini saya nak kongsi lagi dengan kawan-kawan menu yang sangat sederhana, yang murah meriah, sedap insya-Allah. Iaitu saya nak buat tumis air betik muda yang terjebak dengan Azlan Muhammad Yan, yang selalu sangat dia buat masakan betik muda. Jadi saya pun dah terjebak. Okey ya, Muhammad Yan jangan marah ya. Muhammad Yan pula Azlan, mak ya, mak Azlan Muhammad Yan itulah. Maaf lah ya, saya sebut nama awak lagi kali ini. Okey. Kita tunjukkan bahan-bahan dia. Kita ada betik muda ya. Okey, separuh saja ya saya masak. Ni separuh lagi di sini. Ni betik muda dia. Okey, ini pun kita beli ya. Sebab kita tak ada tanam. Okay, bahan yang penambahannya, kita ada sedikit suun yang kita dah rendam. Suun yang kita rendam dengan air. Kita ada serbuk lada putih. Dan kita ada bahan perasa di situ. Bahan perasa tu tak silapnya kaldu apa tak tahu, tapi dia berasaskan daging. Kemudian kita ada air. Tapi di sini kita nak tumis, tapi kita tak tunjuk minyak ya. Macam biasa saya cakap, kita akan tunjuk dia hanya di atas dapur. Ya, ini di atas meja ya kawan-kawan. Okey, kita ada 2 biji telur. Kita ada sedikit cendawan enoki, sedikit sahaja. Ini pun kebetulan belen yang lama-lama tu. Okey. Di sini bahan yang kita perlu bahan tumis. Ni halia, ni lengkuas, kita hanya geprek saja, tak payah dihiris. Ni kita hiris bawang putih 4 ulas. 1 labu bawang besar yang tidak berapa besar. Ini daun salam yang dah layu, dah kecut. Ini ada cili padi, lebih kurang ada 5 biji cili padi. Kita ada 1 biji cili benggala ke apa, tak tahulah. Kalau tersilap tu mohon maaf ya. Kalau tersilap saya memang cili benggala ya Yan. Ni Ryan angkat bahu, dia kata tak tahu. Tapi saya dah guna semua ya. Saya hanya guna separuh sahaja. Kemudian kita ada jagung susu ya, yang belen kita hari kita beli di Cameron. Kita main masuk je ya, insya-Allah sedap. Jom kita langsung menghiris-hiris bahan yang kita nak tumis tadi. Okey, kita hiris dulu cili padi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hiris ni ikut kesesuaian atau selera masing-masing. Okey. Kita hiris pula cili benggala ke apa tadi. Ini hanya apa tu Yan, separuh sahaja. Kita nak cantikkan tumis kita tu kan, tak nampak macam lebam. Jadi kita letaklah merah-merah sikit biar nampak dia ceria sikit gitu. Hiris pun macam saya cakap tadi, kesesuaian sendiri ataupun ikut selera masing-masing. Okey. Kemudian kita hiris pula bawang merah ya. Bawang merah pun kita hiris pun ikut terpulang pada masing-masing juga. Ini cara saya ya. Sebab tu saya suka guna bawang besar. Malas saya nak potong banyak kali bawang kecil. Tapi kalau masakan memang sedap bawang kecil. Tapi bawang ni pun insya-Allah sedap. Okey, kita potong pula, kita hiris pula bawang putih ya. Okey, dah siap kita hiris bawang, hiris cabai ataupun cili. Kita nak sagat pula betik muda tadi. Okey. Ini bahan tumis ya. Cili tu kemudian, cili tak payah tumis pun tak apa. Okey, dah siap. Kita nak hiris. Oh, sebelum tu kita nak hiris jagung dulu. Okey. Yang ni sebab nak dimasak ya, kita terus je ke bawah ya.
Kalau kita nak buat cucur, kita buat 3 layer, 3 kali iris. Ini sekali je. Terus sampai ke pangkal dia. Okey lagi kan? Nampak je hitam tapi okey lagi. InsyaAllah okey. Okey, dah siap. Bawang ya. Ni dah siap ya. Dah siap semua, kita ketepikan dulu. Kita nak sagat betik muda tadi. Okey. Okey, kita tambahkan sedikit bawang apa ya? Ya, pandai saja je, saya tak nak cakap bagi dia cakap. Diorang ni semua lelaki kan, jadi kena ajar dia memasak. Ini namanya bawang Holland ataupun bawang kuning. Kita ambil sedikit saja ya. Bawang kuning ni sedap kalau kita tumis dia buat sayur ke, buat bakwan ke. Kalau tak bawang kuning sedap. Alhamdulillah. Jom. Dah siap, kita ketepikan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hari saya sagatkan dia keras. Kejap-kejap kena tangan. Kejap kena tangan. Rupanya dia kalau keras tu yang dia tak cantik. Kalau dia lembut, betik semua kan. Elok je sebenarnya. Nampak cantik kan? Okey. Okay, saya sagat pula macam ni. Benda ni ada sebenarnya tapi saya tak ambil. Tempat dia memang ada. Lepas tu dia agak susah sikit. Benda dia ada kat atas tu. Malas nak ambil. Tinggi sangat nak menjangkau dia. Okey. Dia kena slow-slow buat, tak boleh tegur gapah. Kalau tegur gapah tu yang ngedebuk jatuh sakit. Bukan jatuh, tersagat tangan. Jadi kalau kita tekan dia berkeping-keping, jadi tak boleh ditekan. Okey, dah siap ya. Kita sagat tadi menggunakan yang binatang ni. Benda ni lah. Okey, silap cakap binatang pula. Biasalah kita cakap binatang. Okey, dah siap ya. Sagat Okey, kita basuh sikit ya. Okey, kita dah tuang sedikit minyak dalam kuali dan kita dah panaskan dia. Okey, kita tumis bawang putih, bawang merah, lengkuas, halia, bawang Holland ya. Ada 3 jenis bawang. Ini daun salam ya. Daun salam pun dah kering. Kita tumis benda ni ataupun bawang ni sehingga dia harum, hingga harum mewangi. Okey, kita tumis dia. Dah harum mewangi, barulah kita masukkan air. Tapi kalau sebelum masukkan air, kalau kita nak masukkan betik pun boleh je. Ya, tunggu dia wangi, masukkan betik pun boleh, masukkan air pun boleh. Okey, dah bau wangi ya. Kita masukkan betik dululah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, tadi lupa nak letak garam ya masa atas meja. Pembantu saya hari ini Muhammad Ryan. Dia pun buat tak tahu je walaupun dia nampak tak ada. Okey, kita tumis dulu dia ni sehingga layu, baru kita tuangkan air. Ataupun terpulang ya, namanya tumis air ni tak kisahlah. Letak air masa mana pun tak kisah pun. Boleh je. Masa dia pun letak air pun boleh, tunggu layu pun boleh. Oh, ni satunya tak habis ya. Nampak? Tak apa, biar no. Okey, kita boleh tuangkan air ya. Banyak mana nak tuangkan air tu terpulang ya. Okey, dah banyak dah air ataupun tambahkan sikit lagi ya. Okey, sebelum kita tambahkan air,
kita masukkan jagung susu tadi. Okey, kita nak ambil air sikit ya. Okey, bolehlah kita tambahkan cendawan tadi. Detik tu dah separuh masak. Kemudian kita bolehlah masukkan garam ya. Ini dah hampir masak dah ni, dah separuh masak betik ni. Okey, kita tambahkan ataupun kita masukkan cili padi kita tadi dengan cili benggala ke apa tadi. Kemudian kita masukkan serbuk lada putih sedikit ya. Okey, kita masukkan bahan perasa tadi. Okey, saya nak masukkan telur ya. Detik ni dah hampir-hampir masak dah. Kita ketepikan macam ni, kita nak masukkan telur tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya macam biasa ya, saya tutup dulu api. Bila saya tutup api, saya tutup juga kualinya dengan penutup periuk. Ya, saya ambil tutup periuk. Okay, tutup dulu dalam 5 minit macam tu, baru buka balik. Okey, dah 5 minit berlalu, kita buka kita punya penutup ni lah ya, penutup periuk kita. Kita nak cek telur tadi macam mana. Dia dah mengeras ke belum? Okey, dia dah mengeras ya, tengok ya. Dah mengeras tapi dia belum masak lagi di bahagian tengah dia. Saya nak buka balik api dapur ni, sambung memasak. Okey. Okey. Kita dah tutup api tadi dan kita dah buka bola semula. Buka balik api tadi semula, bolehlah kita masukkan suun ya. Suun ni kan kalau awal-awal dia dia mengembang, dia boleh keringkan kuah. Okey, bila dah suun ni dah masak, bolehlah kita tutupkan api. Telur kita pun dah apa ya Ryan? Dah masak. Dah masak, tengok ya. Dia tak pecah ya. Itu cara saya, tip cara nak bagi telur jangan hancur. Macam itulah caranya ya. Okey, kita lanjut memasak. Okey kawan-kawan, tumis betik muda. Cara saya semestinya dah siap dimasak dan juga saya hidang. Alhamdulillah sangat sedap walaupun minum yang murah meriah gitu. Semoga memberikan sikit sebanyak ya manfaat pada konten saya ataupun masakan saya pada hari ini. Okey, terima kasih ya banyak kawan-kawan yang dah support saya selama ini. Ini saya dah taburkan bawang goreng, sedikit bawang goreng, itu pilihan ya. Okey, kita nak tunjuk sedikit ya telur tadi, memang dia tak hancur ya, tengok ya. Telur yang saya buat, saya cakap cara saya. Tip ya supaya telur jangan hancur ya, memang tak hancur. Okey, saya tunjukkan pula ni telurnya memang dah masak, separuh masak ke masak kan. Tu ya. Tu telur dia. Macam ni Aiman sukalah, dia tak berapa nak masak atas dia suka. Saya kurang, saya suka yang masak. Okey. Okey kawan-kawan, konten saya ataupun video saya pada hari ini setakat ini saja ya.
Saya cakap tadi, terima kasih banyak yang dah support saya. Teruskan support ya. InsyaAllah saya akan berbuat benda yang sama. Jumpa lagi di lain konten, di lain tajuk, di lain apa lagi ya? Di lain masa, di lain hari. Banyak di lainnya ya. Muhammad Rain tersenyum, sipu. Okey kawan-kawan, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.